ada bajet nak beli 250 gram emas, yang mana satu yang lebih baik? Satu keping gold bar 250 gram ataupun 5 keping gold bar 50 gram? Ini saranan daripada penulis buku bestseller Wang Emas, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kalau kita nak emas yang mesra aurah nur dan mudah jual sikit-sikit bila nak pakai duit, item paling besar yang beliau rekomenkan ialah 5 keping gold bar 50 gram. Tetapi, kalau tuan-puan rancang nak jual seketul terus pada masa hadapan, beliau rekomen 1 keping gold bar 250 gram. Ini kerana spread sangat rendah, iaitu cuma 6% sahaja. Kalau harga emas naik 10%, kat sini kita dah untung 4%. Semoga jawapan ini sedikit sebanyak memberi panduan dalam memilih emas. Nak saya bantu tuan-puan untuk dapatkan 250 gram ini, boleh terus rujuk pin video di profil untuk saya bantu sebaiknya.